Korang tahu tak? Ada satu makhluk kat bumi ni yang secara teknikalnya tak boleh mati sebab tua. Kenalkan, Turritopsis dohrnii atau gelaran popularnya ubur-ubur abadi. Cara dia menipu kematian ni memang mind-blowing. Kalau ubur-ubur ni sakit, cedera atau dah terlalu tua, dia takkan mati macam haiwan lain. Sebaliknya, dia akan tukar sel badan dia jadi muda semula dan berpatah balik jadi polip, alias jadi bayi balik. Bayangkan kalau kita manusia dah tua, tiba-tiba badan kita reset jadi budak tadika semula. Proses ni panggilannya transdiferensiasi dan dia boleh buat benda ni berulang-ulang kali tanpa had. Jadi, satu-satunya cara dia mati adalah kalau kena makan dengan pemangsa atau kena penyakit teruk. Macam superhero kan? Korang rasa best ke kalau manusia boleh hidup macam ni? Cuba komen kat bawah.